Salam sejahtera, saya Dr. Linggish dari Kolej Matrikulasi Perak. Bertemu kembali. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran bab 8 iaitu belanjawan modal. Fokus kita untuk hari ini adalah cara mengira tempoh bayar balik iaitu TBB bagi aliran tunai seragam dan tidak seragam. Di samping itu, kita juga akan belajar bagaimana cara untuk membuat keputusan berdasarkan teknik TBB ini. Jom kita fahami teknik ini dengan mudah dan jelas. Hari ini kita hanya akan fokuskan kepada satu teknik pengiraan sahaja, iaitu teknik tempoh bayar balik yang dikenali sebagai TBB. Apa itu tempoh bayar balik? Iaitu tempoh masa yang diperlukan untuk mengembalikan semula kos pelaburan melalui aliran tunai masuk projek. Antara ciri-ciri TBB ialah tidak mengambil kira nilai masa wang. Bermaksud kita tidak menggunakan jadual faktor nilai masa wang. Yang kedua, fokus kepada kepantasan pulang modal. Maksudnya, secepat mana pulang modal pelaburan yang dilakukan. Semakin pendek tempoh, semakin baik projek tersebut. Sebelum kita teruskan pengiraan, lebih baik kita kenali dua bentuk aliran tunai yang terdapat dalam belanjawan modal. Yang pertama ialah aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam. Apa itu aliran tunai seragam? Iaitu jumlah aliran tunai masuk adalah sama setiap tahun sepanjang tempoh projek. Contoh, projek menghasilkan RM10,000 setahun selama 5 tahun. Ini bermaksud daripada tahun pertama hingga tahun kelima, aliran tunai masuk projek ini adalah seragam iaitu RM10,000. Manakala aliran tunai tidak seragam ialah aliran tunai masuk berubah-ubah setiap tahun. Contoh, tahun pertama RM8,000, tahun kedua RM12,000, tahun ketiga RM9,000 dan sebagainya. Ini menunjukkan aliran tunai setiap tahun berbeza-beza. Berikut adalah formula bagi pengiraan tempoh bayar balik. Bagi aliran tunai seragam, formulanya ialah TBB equals to pelaburan permulaan bahagi dengan aliran tunai tahunan. Manakala bagi aliran tunai tidak seragam, formulanya adalah TBB equals to tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul bahagi dengan aliran tunai tahun selepas. Seterusnya, kita belajar cara membuat keputusan pemilihan projek berdasarkan teknik tempoh bayar balik. Syarat pertama adalah bandingkan tempoh bayar balik dengan jangka hayat projek atau tempoh maksimum yang ditetapkan oleh pengurusan. Seterusnya, syarat penerimaan projek. Sekiranya TBB kurang daripada tempoh maksimum, maka projek tersebut boleh diterima. Manakala jika TBB lebih daripada tempoh maksimum, projek tersebut pasti ditolak. Yang ketiga adalah jika terdapat pelbagai atau beberapa projek secara alternatif, maka pilih projek dengan TBB lebih cepat kerana ia lebih pulang modal cepat. Berikut adalah latihan pengukuhan yang kita nak buat secara bersama-sama apabila kita menonton video YouTube saya. Okey, perkara pertama yang seperti saya telah memberitahu sebelum ini, kita harus mengenal pasti pengkelasan projek. Adakah ini projek bebas ataupun projek saling menyingkiri. Apabila anda membaca soalan ini, kita boleh tentukan bahawa dalam soalan ini tidak langsung menyatakan tentang pengkelasan projek. Maka pasti ini adalah projek saling menyingkiri. Perkara yang kedua yang kita perlu memberi perhatian adalah aliran tunai. So, kita boleh lihat dekat sini terdapat dua bentuk aliran tunai iaitu mesin A aliran tunai seragam dan mesin B adalah aliran tunai
tidak seragam. Maka pasti cara kita nak menyelesaikan ataupun mendapatkan jawapan juga berbeza untuk kedua-dua aliran tunai ini. Okey. Perkara yang ketiga adalah kita nak lihat modal awal ataupun pelaburan awal bagi mesin A iaitu 13,261 manakala mesin B adalah 10,500. Dan diberi juga maklumat iaitu kadar faedah pulangan minimum iaitu sebanyak 12%, tetapi untuk kaedah pengiraan TBB kita mengabaikan kadar faedah pulangan minimum tersebut. Berdasarkan maklumat yang diberi, kita perlu mengira TBB bagi mesin A dan mesin B. Seterusnya, membuat keputusan. Kita mulakan dengan pengiraan tempoh bayar balik iaitu amount seragam. Saya telah mengenal pasti 3 langkah utama dalam pengiraan tempoh bayar balik. Iaitu yang pertama adalah rumus, yang kedua adalah jalan kerja, yang ketiga adalah jawapan berserta dengan unit. Bagi pengiraan mesin A, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah formula iaitu pelaburan permulaan bahagi dengan aliran tunai tahunan. Seterusnya adalah berdasarkan soalan, kita harus mengenal pasti berapakah pelaburan permulaan. Kita dapati pelaburan permulaan bagi mesin A adalah RM13,261 manakala aliran tunai tahunan pula adalah RM4,000. So kita masukkan angka tersebut dalam formula. Kita telah menggantikan pelaburan permulaan dengan nilainya iaitu 13,261 manakala aliran tunai tahunan telah digantikan dengan nilai RM4,000. Hasil bahagi pelaburan permulaan dengan aliran tunai tahunan didapati jawapannya adalah 3.32 tahun. Tetapi bagaimana cara nak menukarkan 3.2 tahun kepada bulan? Caranya ialah 0.32 darab dengan 12. Kenapa perlu darab dengan 12? Sebab dalam setahun didapati 12 bulan. Maka 0.32 darab dengan 12, kita akan dapat 3 tahun 4 bulan. Saya harap anda faham dan jelas bagaimana kaedah pengiraan TBB bagi amount seragam. Apa kata kita lihat bagaimana cara pengiraan bagi aliran tunai tidak seragam iaitu mesin B. Perkara pertama yang anda perlu lakukan untuk pengiraan kaedah amount tidak seragam bagi mesin B ialah anda kena menyediakan jadual aliran tunai tahunan terkumpul. Bagaimana ia dilakukan? Saya ajar satu persatu. Jom. Untuk membuat aliran tunai tahunan terkumpul, langkah pertama yang anda perlu lakukan adalah perlu membuat jadual atau salin balik daripada soalan. Tetapi ingat, hanya menyalin mesin B sahaja iaitu amount berubah. Bagi menghasilkan aliran tunai tahunan terkumpul, perkara yang kedua yang perlu dilakukan adalah kita perlu tambah aliran tunai tahunan. Tahun pertama, kalau kita tengok pada jadual didapati aliran tunai tahunannya adalah 5,000. Maka aliran tunai tahun terkumpul untuk tahun pertama adalah 5,000. Bagaimana dengan tahun kedua? Bagi tahun kedua, aliran tunai terkumpul tahun pertama iaitu 5,000 akan ditambah dengan aliran tunai tahunan tahun kedua iaitu 4,500. Maka aliran tunai tahunan terkumpul bagi tahun kedua adalah 9,500. Bagi mendapatkan aliran tunai tahunan terkumpul untuk tahun ketiga, aliran tunai tahunan terkumpul tahun kedua iaitu 9,500 akan ditambah dengan aliran tunai tahunan tahun ketiga iaitu 3,900. Maka aliran tunai tahunan terkumpul untuk tahun ketiga adalah 13,400. Dan langkah ini akan diulang sampai ke aliran tunai terkumpul tahun ke-5. Berikut adalah hasil aliran tunai tahunan terkumpul bagi ke-5 tahun.
Seterusnya kita mengimbas kembali apakah formula yang kita akan gunakan untuk aliran tunai tidak seragam bagi mengira tempoh bayar balik, iaitu tahun sebelum tambah dengan baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul bahagi dengan aliran tunai tahun selepas. Bagaimana kita nak menentukan apakah tahun sebelum, apa itu baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul dan apa itu aliran tunai tahun selepas? Jom kita lihat. Kita mula dengan baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul. Bagaimana ia ditentukan? Adakah anda masih ingat berapakah kos pelaburan awal? Iaitu RM10,500. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena lihat pada aliran tunai tahunan terkumpul di manakah nilainya 10,500. So, sekiranya kita perhatikan pada aliran tunai tahunan terkumpul, kita dapati nilai 10,500 berada di antara tahun kedua dan tahun ketiga, iaitu antara nilai RM9,500 hingga 13,400. Maka kita akan lihat pada baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul. Maka baki itu adalah kita kena ambil pada nilai terkumpul tahun kedua. Kenapa tak boleh ambil tahun ketiga? Sebab tahun ketiga dah lebih daripada kos pelaburan awal. Maka kita akan ambil untuk mendapatkan baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul, kita akan ambil 10,500 tolak dengan 9,500. Langkah seterusnya, untuk mengelakkan kesilapan pada masa akan datang, so apa yang kita perlu lakukan adalah kita bulatkan nilai 9,500. Selepas mengenal pasti baki yang diperlukan, seterusnya kita akan mengenal pasti aliran tunai tahunan tahun selepas. Caranya ialah, selepas tadi kita dah mengenal pasti aliran tunai tahunan yang terkumpul pada tahun kedua 9,500, angka yang seterusnya di bawah aliran tunai tahunan itu dianggap sebagai aliran tunai tahunan selepas. Kita akan bulatkan 3,900 sebagai aliran tunai tahunan tahun selepas. Next adalah kita nak mencari tahun sebelum. Yang mana satu tahun sebelum? Adakah 2 atau 3? Kenapa 2 bukan 3? Alasan dia adalah, kalau kita nak memilih tahun ketiga, maka pada penghujung tahun ketiga nilai terkumpul aliran tunai adalah 13,400. Maka itu dah lebih daripada pelaburan awal kita, iaitu 10,500. Maka tahun sebelum adalah tahun kedua. Seterusnya adalah kita bulatkan tahun kedua dan terus kerik V-shape. Berikut adalah V-shape yang dikerik bagi memudahkan pelajar memindahkan data kepada formula yang diberikan. Daripada V-shape yang kita kerik, kita memindahkan tahun sebelum, iaitu 2, baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul, iaitu 10,500, iaitu pelaburan awal, tolak dengan 9,500 daripada aliran tunai tahunan terkumpul, bahagi dengan aliran tunai tahunan iaitu 3,900. Peringatan mesra kepada pelajar supaya selesaikan apa yang terdapat dalam kurungan dulu sebelum tambah dengan tahun sebelum, iaitu baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul bahagi dengan aliran tunai tahun selepas. Maka jawapan yang diterima adalah 0.26 dan ditambah dengan tahun sebelum, maka jawapan terakhir untuk TBB adalah 2.26 tahun. Dan bagaimana ia ditukarkan kepada bulan? Perkara yang sama seperti yang kita belajar dalam TBB amount seragam, di mana 0.26 darab dengan 12 kerana 12 bulan, maka jawapan terakhir yang kita akan dapat adalah 2 tahun 3 bulan. Berikut adalah jawapan terakhir bagi TBB, Mesin A dan Mesin B. Mesin A adalah 3.32 tahun atau 3 tahun 4 bulan. Manakala Mesin B pula 2.26 tahun atau 2 tahun 3 bulan.
So sekarang tiba masanya kita nak membuat keputusan. Adakah mesin A diterima? Adakah mesin B diterima? Tadi masih lagi ingat, ini adalah projek saling menyingkiri. Betul? So bermakna kita akan memilih satu yang terbaik. Okey, bagaimana nak membuat keputusan? Sekiranya kita lihat balik kepada soalan, diberitahu bahawa kedua-dua mesin ini mempunyai jangka hayat anggaran selama 5 tahun. Maka pastilah jawapannya adalah mesin B kerana TBB pulang modal lebih cepat. Keputusannya mesin B dipilih kerana TBB lebih cepat. Seterusnya, sebagai pengukuhan, kita belajar cara membuat keputusan bagi kedua-dua jenis pengkelasan projek, iaitu projek bebas dan projek saling menyingkiri. Seperti yang sedia maklum, sekiranya ia adalah projek bebas, kita boleh memilih sebanyak mana asalkan cukup syarat. Apabila kita memerhatikan TBB bagi projek pertama adalah 2.9, manakala projek kedua adalah 4.9 dan projek ketiga adalah 2.9. Dan di dalam soalan diberi tempoh penerimaan adalah 3 tahun. Maka pastilah projek 1 dan projek 3 boleh diterima kerana lebih cepat. Maka cara membuat keputusan adalah pilih projek 1 dan projek 3 kerana TBB lebih cepat dari tempoh penerimaan iaitu 3 tahun. Bagaimana cara pemilihan untuk projek saling menyingkiri? Projek saling menyingkiri, kita hanya akan memilih satu projek yang terbaik. Pastilah projek terbaiknya adalah 2.8 tahun iaitu projek ketiga. Kerana itu yang pulang modal dengan lebih cepat. Maka jawapannya adalah pilih projek 3 kerana TBB lebih cepat. Kita teruskan dengan latihan pengukuhan. Latihan akan mengukuhkan memori anda. Apa yang saya akan lakukan di penghujung video ini, saya akan memberikan satu latihan belanjawan modal melibatkan amaun seragam dan tidak seragam. Saya hendak anda mencuba dan komen jawapan anda di dalam chat box. Sekiranya ada sebarang masalah, boleh hubungi saya secara terus. Saya sedia membantu anda. Dalam video seterusnya, kita akan belajar tempoh bayar balik terdiskaun yang dikenali sebagai TBB-D. Adakah anda bersedia mengikuti YouTube saya? Jangan lupa untuk share, subscribe, like and comment.